Kenapa kawasan kelengkang lelaki dan ketiak ni, dia punya bau dia lebih kuat, lebih masam dan lebih bau telur? Antara sebabnya adalah kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ni dia banyak dekat kawasan pangkal kemaluan dan juga dekat bahagian ketiak. So kelenjar apokrin ni dia menghasilkan peluh yang lebih pekat sebab dia ada sekali lemak dan juga protein. Peluh ni asalnya tidak begitu berbau, tetapi bila diurai oleh bakteria, itulah yang akan menyebabkan bau lebih kuat dekat bahagian kelengkang dan dekat bahagian ketiak. Ditambah lagi dengan faktor-faktor lain seperti kawasan kelengkang yang banyak bulu, jadi peluh dan minyak kulit ni dia lebih senang terperangkap. Peha saling bergesel dan dia menghasilkan banyak haba, seluar dalam yang ketat yang mengurangkan pengudaraan, sisa air kencing, sel kulit mati dan sebum yang terkumpul, dan juga peluh selepas bekerja kuat, selepas bersukan dan macam-macam lagi. That's why untuk lelaki yang ada masalah bau badan, especially dekat bahagian ketiak dan kelengkang yang kuat baunya, boleh pakai sabun perfume daripada Clear Lab ni. So sabun perfume daripada Clear Lab ni memang ada bau perfume yang kuat dan tahan lama, dan dia juga menjadikan kulit lebih terasa lembut sebab ada aloe vera, ada shea butter, apricot kernel oil, olive oil dan coconut oil. Dan setakat yang saya pernah pakai, dia sesuai juga untuk orang yang ada kulit sensitif dan juga ada masalah kulit kering. Cuma yang tu kena test dulu. Sekali beli terus dapat 3 biji tau. Check dekat beg kuning sekarang.